ini dia guys. Nasi Arab. Ada macam-macam. Weh, panas-panas sedap gila weh. Aku ada jumpa satu kedai nasi Arab ni tersorok dekat dengan area Sungai Besi guys. So orang-orang Sungai Besi mungkin dah tahu kot, tapi orang luar dia tak tahu. So jom kita tengok apa yang berada dekat kedai ni. Let's go. Oh, ini dia guys. Nasi Arab. Ada macam-macam. Let's go. Ini ayam grill. Kita tengok rasa dia macam mana. Ayam mandi. Oh, kau tengok sendiri. Dia lembut tu. Weh, panas-panas sedap gila weh. Okay guys, so nasi pun dah sampai. Korang tahu tak apa ada kat dalam ni? Dia campur semua sekali. Ada kapsah, ada mande, ada baklava. Dia cakap, aku pun tak tahu tu apa benda. Cuba korang bagi tahu betul ke tak apa yang aku sebut tu. Dalam ni pun ada apa? Ayam, daging kambing, ada kapsah kambing. Banyak gila weh. Jom kita rasa dia macam mana. Let's go. So first aku atas dia punya kambing dengan baklava dia guys. So kita tengok kambing ni memang lembut gila lah. Ini lime shank guys. Tu sambal sikit. Bismillah. Dia pun daging kambing memang lembut lah. Memang sangat-sangat lembut lah. Seronok je gigit daging kambing dia dengan nasi. Makan nasi macam ni. Dia punya ni agak pedas sikit lah untuk aku. Dia punya ni agak pedas sikit untuk aku, tapi masuk dengan nasi dengan kambing memang kena gila. Panas. Next aku nak try dia punya ayam pula. Ayam dia pun lembut betul lah weh. Ayam dia lembut betul lah. Oh, ada tulang lah guys. Aku buang tulang dia kejap. Ayam memang lembut. Memang pandai lah dia buat. Kita try dia punya nasi kapsah lah. Kita try ayam dengan nasi kapsah. Bismillah. Sangat-sangat puas hati lah weh. Untuk korang kalau macam korang yang baru main gym nak rising, ni lah tempat dia. Sangat-sangat berbaloi. Harga korang tahu apa? Kejap lagi aku beritahu. Mereka makan dulu. Petai daging lemsang dia dengan nasi mandi guys. Dia rasap lagi. Dia. Ini ada dia punya kuah mandi. Sangat-sangat puas hati. Ini untuk 5 orang makan pun belum tentu habis tau. Bukannya belum tentu cukup, belum tentu habis. 5 orang makan tau. So guys, kalau korang nak tahu ni kat mana, ni terletaknya dekat dengan Jalan Desa Tasik dekat area Sungai Besi. Nak lagi senang, korang boleh search je kedai nasi Arab Chef Abdullah ataupun kedai nasi Yemen Chef Abdullah. Korang akan jumpa punya tempat ni. Mata baik. Total ke semua ni kalau korang tengok kan, aku tak boleh nak bagi rating satu-satu, so aku bagi semua sekali je 8.7 guys. Memang terbaik guys, memang puas hati. Dalam ni je ada 4 jenis lauk. Ada lamb shank, ada kapsah, ada mande, ada baklava. Aku pun tak tahu aku sebut betul ke tak. Kalau tak betul, korang cuba betulkan lah nanti ya. So untuk overall total semua ni adalah RM86 sahaja guys. Memang banyak gila untuk 5 orang makan. 5 orang makan pun belum tentu habis lagi. So kalau tak habis, kita buat apa? Kita tapau. Ni pedas sikit untuk aku, tapi memang sedap. Aku boleh bagi dia 9.9. Ni sedap.